Hai, hari ini saya nak tunjuk cara penjagaan anak bulus korang semua. Yang pertama, kita haruslah sikat bulu kucing korang setiap pagi, tengah hari dan petang supaya kita boleh mengurangkan keguguran dan heba anak bulu korang semua. Yang kedua, kita bersihkan litter box supaya kucing kita lebih selesa untuk membuang. Yang ketiga, refill makanan dan minuman anak bulus korang. Yang keempat, konsumkan vitamin setiap pagi dan petang. Macam Simba selalu menggunakan Regain. Makan sayang. Goodbye. Okay. Yang kelima, bermain dan bermesra bersama anak bulus korang supaya anak bulus korang tak stres tau. Simba. Oh.